Bila tengok pin kecil ni, mesti ramai tertanya-tanya apa maksud di sebalik warna dan bentuknya. Sebenarnya, label pin ini bukan sekadar hiasan. Ia adalah pin keselamatan khas yang dipakai oleh pemimpin dan delegasi sempena Sidang Kemuncak ASEAN ke-47 di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC dari 26 Oktober hingga 28 Oktober ini. Ketua Sekretariat Logistik Utama ASEAN SILA, Kementerian Luar Negeri Raja Saiful Rizwan Raja Kamaruddin berkata, setiap warna dan reka bentuk pin yang berbeza melambangkan kategori tertentu daripada ketua negara, pasangan masing-masing, menteri hingga ke pegawai kanan dan petugas keselamatan. Salah satu yang kita tekankan pemakaian pin ni adalah untuk memudahkan kategori yang saya sebutkan tadi, untuk melalui akses keselamatan kita tanpa perlu diperiksa di scanner ataupun melalui proses biometrik. Wow, banyaknya warna. Agaknya setiap warna ini ada makna ke? Yang ini adalah pin yang akan dipakai oleh ketua-ketua negara dan kerajaan. Dia ada pecah 10 tu. Pecah 10 tu melambangkan 10 negara ASEAN. Ini akan dipakai oleh semua pemimpin-pemimpin yang hadir. Yang Amat Mohamad Perdana Menteri, contoh dia, Presiden Trump yang akan hadir pun akan pakai pin ni. Jadi saya rasa banggalah kita dapat tengok pemimpin seperti Presiden Trump, Presiden Lula, Presiden Ramaphosa daripada Afrika Selatan akan pakai pin yang melambangkan kepengurusan kita. Yang ini untuk pasangan, untuk isteri dia. Masih ada pucuk 10, tapi kita bawa elemen kewanitaan sikit lah. Di dalam ni kan nampak ada pucuk 10. Ini lebih pin yang melambang kepada brooch, jadi sesuai lah untuk orang kata isteri pakai. Butang bajuku mana dah. Selain itu, warna perak digunakan untuk peringkat menteri, manakala warna gangsa diberikan kepada pegawai kanan. Warna biru pula dipakai oleh petugas keselamatan Malaysia, sementara warna merah digunakan oleh pegawai keselamatan negara asing yang mengiringi ketua negara masing-masing. Warna hijau diberikan kepada pegawai pengiring atau protokol rasmi, manakala warna kuning digunakan bagi VIP dan tetamu khas yang tidak terlibat secara langsung dalam mesyuarat. Setiap warna ini membantu pasukan keselamatan mengenal pasti peranan dan kategori delegasi dengan lebih cepat dan mudah. Warna dan rekaannya pula membawa simbolik tersendiri menggabungkan elemen ASEAN dan identiti Malaysia. Dan kita bawa elemen-elemen tradisional yang melambangkan Malaysia dan ASEAN. Bunga raya, bunga rasmi kepengurusian. Dan warna-warna yang kita pilih ni adalah warna-warna kepengurusian ASEAN. Biru, merah, kuning. Reka bentuk ini bukan dibuat sebarangan, malah diluluskan sendiri oleh Perdana Menteri. Menariknya, reka bentuk pin ini disediakan oleh Jawatan Kuasa Pendaftaran dan Akreditasi sebelum dibentangkan kepada Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim untuk kelulusan. Rekaan bagi pin pasangan pemimpin turut dipilih oleh Datin Seri Wan Azizah Wan Ismail. Lebih membanggakan, pin ini dihasilkan sepenuhnya oleh syarikat tempatan memperlihatkan hasil tangan penggiat kraft tangan Malaysia ke mata dunia. Bagi pemakai, pin ini bukan sekadar simbol protokol tetapi juga kenangan manis kepengurusian Malaysia 2025. Bila kita pakai pin ni, dia punya perasaan tu lain. Sebab dia orang kata tersemat di dada. Jadi kita nak kategori-kategori yang khas ni rasa bahawa mereka ni di satu peringkat yang istimewa, dan dalam masa yang sama kita nak kata bila pin tu dibawa balik ke negara masing-masing, kepengurusian Malaysia 2025 ini akan menjadi satu memori yang indah pada semua yang hadir. Pin kecil ini mungkin nampak sederhana, tapi nilai di sebaliknya sangat besar. Simbol perpaduan ASEAN, identiti Malaysia dan hasil tangan anak tempatan yang kini tersemat di dada pemimpin dunia.